Korang tahu tak? Saya pancing ikan siakap merah ni guna udang sayur saja. Kalau korang tak percaya, korang tengok video ni sampai habis. Petang ni saya nak memancing dengan menggunakan teknik pelampung dan menggunakan isi udang. Dekat area bar pecah ni, bagi saya teknik pelampung memang the best. Memang teknik yang terbaik lah untuk kita gunakan di bar pecah. Sebab kat kawasan bar pecah ni adalah kawasan yang berbatu. Kalau kita nak guna teknik bottom, memang akan sangkut batu ladung. Okey, kita sudah strike ikan pertama kita. Inilah dia, ikan kerapu. Sebenarnya teknik pelampung ni tak perlu pun kita nak baling jauh-jauh. Kebanyakan ikan yang makan pelampung ni duduk cuma 1 meter hingga 2 meter saja daripada tebing. Ikan kedua kita. Kali ni kita dapat baby siakap merah guys. Walaupun tak berapa besar, tapi bolehlah. Sebab trik saya kali ni pun untuk cari lauk goreng-goreng. Bolehlah buat manis-manis. Kali ni kita dapat ikan kitang pula. Ini pula adalah ikan tanda. Last kali dapat ikan siakap merah guys. Saiz dia pun boleh tahan. Korang pernah tak memancing dekat bar pecah guna teknik pelampung? Kalau pernah, cuba korang share. Korang dapat ikan apa?